Z, Gamma Future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel yang tak seberapa ni, iaitu channel Toku Malaysia. Okey, bersama saya lagi host anda dekat channel ni, iaitu Abang Toku. Hari ni kita akan kembali mengunboxing dan juga review figure setelah sekian lama channel ni menyepi daripada unboxing dan juga review figure Okey, jadi saya minta maaf sebabnya channel ni pun dah lama saya tak upload video kan. Jadi saya nak minta maaf sangat-sangat sebabnya memang saya agak sibuk untuk 2-3 minggu ni. Jadi saya tak sempat nak buat apa-apa video pun, nak upload ke, nak edit ke kan. Jadi saya minta maaf sangat-sangat lah. Lagi-lagi waktu tu pun tengah raya, so kita pun busy dengan raya jugalah kan. Okay, jadi saya nak minta maaf kepada korang yang dah setia dekat channel ni, yang baru subscribe ke, mungkin video ataupun konten dekat channel ni tak berapa banyak ke, saya minta maaf. Tapi insyaAllah saya akan tetap usahakan untuk teruskan konten-konten yang ada dekat dalam channel ni supaya korang boleh tengok lah. Okay, jadi tanpa kita banyak cakap, hari ni macam yang saya dah share dekat thumbnail pun, dan saya rasa korang pun dah tahu saya nak review apa kan. So hari ni kita akan kembali mereview Keyplay Zero Infinity Edition volume yang kelima. Volume yang kelima ni merupakan volume yang paling terbaru lah, dan saya rasa korang pun dah tengok ramai dah YouTuber-YouTuber yang dah unboxing video ni kan. So saya nak ucapkan terima kasih juga kepada korang. Kalau ada yang dah tengok orang lain unboxing tapi still juga nak tengok dekat channel saya ni, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi untuk menghabiskan masa dan membazirkan masa korang untuk tengok saya review Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang yang setia dan yang suka tengok konten dekat channel saya ni lah. Okay, jadi macam yang korang tengok juga dekat thumbnail, saya akan review Ultraman Z Gamma Future dan juga Ultraman Evo 3 yang mana memang dua karakter ni adalah dua karakter yang saya target untuk volume kali ni ataupun untuk line up kali ni lah. So untuk pengetahuan korang juga, saya beli figure ni, dua kotak ni dengan harga RM48. Saya beli di Shopee, dan kalau korang nak beli juga macam biasa, saya sediakan link pembelian dekat pin komen Jadi kalau korang nak beli, korang boleh tengok dekat pin komen ataupun dekat description. Dan kalau korang nak bantu saya punya pendapatan, korang boleh beli dekat beg kuning dekat TikTok saya Saya ada sediakan juga link akaun TikTok saya dekat pin komen, so korang boleh tengok dan korang boleh tekan sendirilah. Dan saya minta maaf sebabnya channel ni tak pernah lagi review yang satu set kan. Jadi saya nak minta maaf sangat-sangat sebabnya saya memang tak mampu lagi untuk beli satu set, sebabnya saya masih lagi perlu gunakan duit untuk keperluan kehidupan saya yang reality. Okay, jadi saya minta maaf sebabnya video kat channel ni biasa review dua figure, satu figure macam tu je kan. So itu je lah. Okay, InsyaAllah kalau saya ada rezeki, dan saya harap korang pun doa-doakan lah semoga saya ada rezeki untuk unboxing satu set pula dekat channel ni InsyaAllah, amin. Okay, jadi sampai situ je untuk intro dia. Tanpa kita banyak bercakap, jomlah kita unboxing dan kita tengok apa je yang kita akan dapat untuk volume kali ni. Tapi sebelum kita unboxing, kita tengok dulu dia punya detail box, lepas tu baru kita unboxing. Okey, ini dia muka hadapan untuk box dia, yang mana korang akan dapat dekat sini ada tulisan Zero Infinity Edition, kemudian ada logo Keyplay, dan ada gambar Ultraman 3 Multitype bersama dengan dia punya guard swing ataupun kapal terbang dia tu lah. Okey, memandangkan sekarang ni tengah anniversary Ultraman 3, so Blockies ke Keyplay ke, diorang keluarkan Ultraman 3. Walaupun Ultraman 3 ni sebenarnya dah keluar dekat volume yang kedua, saya pun dah review. So sebab tu saya tak nak beli Ultraman 3 ni sebab saya dah ada. Tapi untuk muka hadapan ni macam ni je lah Ultraman 3 Multitype, kemudian ada Zero Infinity Edition kat sini, volume yang kelima, dan ada tulisan Ultraman sebesar gaban dekat sini Okay, untuk dia punya artwork tu okey lah, just nice lah, tak terlalu buruk sangat Okay, bahagian tepi ni korang akan dapat juga gambar figure, tapi bukan Ultraman 3 tapi Ultraman Dark Trigger Macam yang korang boleh tengok, memang smart gila dengan efek dia. Kemudian ada logo Suburaya dekat sini yang menandakan barang ni memang original ataupun autentik. Kemudian ada juga logo SCLA
Bahagian belakang ni menunjukkan line up yang korang akan dapatkan untuk volume kali ni. Korang akan dapat Ultraman 3 Power Type, korang akan dapat Ultraman Z Gamma Future yang saya akan review kejap lagi. Kemudian kita ada Ultraman Trigger Multi Type, kita ada Ultraman Orb, kita ada Ultraman 3 yang glitter glitter 3. Kemudian ada Dark Trigger, ada juga Krillloid, ada juga Evil 3 yang kita akan review juga untuk video kali ni. Dan kita ada Golza, iaitu kaiju yang ikonik dalam series Ultraman 3 Untuk yang dua ni, okey, 3 yang multi type biasa dan juga yang glitter 3 ni, okey, saya boleh katakan dua-dua ni adalah main secret dia ataupun secret utama untuk volume kali ni. Mungkin yang utama dia ni, okey, yang glitter 3, yang multi type ni dia macam second secret saya boleh katakan. So untuk line up dia macam ni lah, okey. Memang sebenarnya line up dia bagus tapi itulah sebabkan saya tak berapa nak ada bajet, so saya beli Gamma Future dan juga Evil 3 lah. Sebab dua ni memang saya suka dan memang saya nak sangat figure dia, sebabnya jarang ada figure dua ni, okay? Evil 3 ni dan juga Ultraman Z Gamma Future. Okay, bahagian tepi satu lagi ni ada gambar Ultraman 3 ataupun Glitter 3 dengan dia punya base, kemudian dia punya posing dia, ada dapat juga efek dia punya kosen kan, dan kemudian adalah tulisan bahasa Cina dekat sini. Bahagian atas dia cuma ada gambar Ultraman 3 multi-type dekat sini dan ada logo Ultraman dan juga Keyblade. Okey, bahagian bawah ni ada tulisan bahasa Cina, full bahasa Cina yang korang takkan baca pun kalau korang beli figure ni So untuk overall kotak dia actually saya rasa biasa je macam yang korang tahulah, kalau Keyblade ni bahagian kotak dia tak adalah over sangat ataupun tak ada terlalu wow. Okay, so saya boleh bagi detail ataupun keseluruhan untuk design artwork dia, saya boleh bagi rating 7.5 per 10 Tak terlalu buruk dan tak terlalu bagus jugalah. Mantap. Okay, jadi inilah saat yang kita tunggu-tunggukan. Saya akan unboxing. Tapi sebelum kita unboxing, saya akan teka dulu. Okay, saya akan main teka-teka dulu mana satu figure yang saya rasa Evil 3 dan mana satu lagi yang Z Gamma Future Jadi untuk kotak yang belah kanan kalau tengok daripada segi dia punya seletip ni, kat bahagian atas ni, ini saya tahu apa tulisan dia. Seller pun yang tanda, bukan saya yang tanda, seller yang tanda. Saya rasa tekaan saya yang marker hitam ni Evil 3, kalau yang ni Ultraman Z Gamma Future. Jadi kita akan mulakan dulu dengan yang ni lah yang saya rasa Ultraman Z Gamma Future. Tapi itulah, malangnya seller dah buka dulu, bukan saya yang unboxing buat pertama kali. Seller yang pertama kali buka untuk saya. So kita akan sama-sama tengok adakah betul tekaan saya yang ini saya rasa Ultraman Z Gamma Future Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan buka dulu. Stiker dia ada dekat sini. Tapi bagus juga seller dah buka. Senang juga saya nak unboxing kan, sebab dia dah tolong buka lagi kemas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ultraman Z Gamma Future please. Harapnya saya punya tekaan tu betul lah. Plastik dia masih tertutup. Dekat sini ada lubang. Kita tengok dekat sini kalau dekat sini saya rasa ini dia punya kad Kita akan tengok kad dia dulu. Saya cuba cari kad dia dulu. Mana kad dia? Tak pun kita tarik manual lah. Kita tengok manual dia. Adakah betul Ultraman Z Gamma Future? Tak nampak lagi setakat ni. Wow. Betul guys. Saya dapat Ultraman Z Gamma Future untuk box yang pertama ni. Betul. Kalau untuk Keyblade ni macam tu lah. Biasanya kalau manual dia dah tunjuk figure je, maksudnya betul lah dekat sini ada kad dia. Guys, betul. Saya dapat Ultraman Z Gamma Future. Mantap. So kotak yang kedua ni saya dapat Ultraman Evil 3. Bukan saya dapat lah, memang saya order. Tapi yang box kedua ni adalah Ultraman Evil 3 So saya akan pasang dulu figure dia. Lepas tu nanti kita akan tengok dengan lebih detail lah dalam segmen yang seterusnya. So bagi saya pasang dulu, nanti kita akan tengok detail dia sama-sama. Ini dia item dan juga aksesori tambahan yang korang akan dapatkan untuk pembelian Ultraman Z Gamma Future dan juga Ultraman Evil 3 yang mana memang banyak gila aksesori dia dan memang sangat-sangat saya berpuas hati lah dengan apa yang dia bagi. So korang jangan risau lah, Keyblade ni tak macam Blockis dia tak kena kod aksesori. Korang tengok lah dia punya base ni ataupun dia punya stand ni kan, efek dia lain-lain guys. Bukan sama
dia punya Ultraman Z dapat efek lain, Ultraman Evo 3 dapat efek lain. Lepas tu aksesori pun dapat guys. Bukan aksesori je, dapat juga spare tangan ataupun tangan tambahan. Mana lagi korang nak dapat figure yang murah macam ni dengan harga yang sangat-sangat rendah, lepas tu aksesori banyak. Apa lagi korang nak guys? Saya rasa memang Keyplay ni dia punya aksesori tu memang win lah kalah Blockis Blockis tak mampu nak bagi macam ni. Blockis tak ada, saya gurau je kan, saya tak ada nak banding-bandingkan apa Tapi actually memang kalau untuk aksesori memang saya sangat-sangat puji lah Keyplay berbanding dengan Blockis sebabnya Keyplay ni memang sangat bermurah hati ataupun sangat pemurah lah dengan aksesori. Jadi jom sama-sama kita tengok dia punya detail untuk setiap satu item yang kita dapatkan untuk Ultraman Z Gamma Future dan juga Ultraman Evo 3. Kita mulakan dulu dengan aksesori yang ada untuk Ultraman Z Gamma Future. Okay, tapi sebelum kita comparekan dia punya detail item, kita tengok dulu card dia. Yang mana card dia ni, okay, dia punya design ataupun artwork dia still sama lah sebab dia dalam line up atau volume yang sama. Bahagian kiri ni Ultraman Z Gamma Future dan juga Ultraman Evo 3 yang memang kedua-duanya sangat-sangat smart dan kedua-duanya menggunakan gambar model figure dia bukan gambar real life action ke bukan. So dia punya detail, dia punya card dia pun nice je. Okay, memang sangat bagus untuk korang yang collect benda ni. Okay, lepas tu ada QR dekat sini kalau korang nak scan. Jadi untuk overall card dia pun cantik je walaupun tak secantik Blockis, tapi ya tetap dapat, memang bagus lah. Okey, sekarang kita tengok di bahagian aksesori stain base ataupun base dia. Okey, ni untuk Ultraman Z Gamma Future yang mana dia dapat base dia. Kat sini ada lubang-lubang dia lah. Ini untuk dapat tapak kaki dia. Kemudian korang akan dapat efek asap macam ni. Okey, yang mana korang boleh rotate-rotatekan dia. Dia ada artikulasi dia, so korang jangan risau. Sebenarnya ada lagi batang-batang dekat sini tapi saya tak nak tunjuk dan saya tak nak letak. Jadi kalau korang beli nanti sebenarnya korang akan dapat lagi batang yang lebih So korang boleh gunalah ikut kreativiti korang untuk letak apa-apa je dekat situ. Tapi untuk overall memang sangat cantik lah. Dia punya ketulan asap ni kan, dia macam smoky-smoky gitu, smoky-smoky kan. Kalau korang tengok Ultraman Z Gamma Future masa dia first henshin ataupun first muncul pun memang dia macam ada asap-asap sikit kan. So memang nice lah. Okay, lawa lah, mantap. Kemudian korang akan dapat ini dia, Z Riser tapi saya tak pasti bila dia jadi weapon ataupun ada pedang macam ni apa nama dia Tapi yang saya pasti ini adalah Z Riser dan mungkin ini form yang pedang dia, Z Riser Blade ke apa ke. Kalau korang tahu nama dia, korang boleh komen dekat bawah. Detail dia memang lawa gila guys. Korang tengok lah detail dia, full lah mak, cantik gila guys. Okay, so kalau korang pasangkan dekat dia punya figure lah, gila handsome. So benda ni pun boleh cabut je efek dia, sangat simple je. Okay, nampak? So sekarang korang dah dapat Z Riser versi mini Detail dia lawa gila guys. Korang tahu dia punya detail tu cantik, sculpting dia, cat pun ada. Kalau bahagian belakang dia, bahagian belakang dia kurang sikit lah, dia polos ataupun hitam saja. Tapi untuk overall, dia punya quality, dia punya design, dia punya detail memang lawa. Lagi bila sambung dengan blade ni, pedang dia kan, efek dia ni memang mantap gila guys. Dan untuk pengetahuan korang juga, ini dia punya aksesori tangan saya teruskan je lah lalang Okay, ini korang akan dapatkan juga extra part tangan dia. Allah, ini korang akan dapatkan extra part tangan dia yang sedang menggenggam item. So bolehlah nak pasang dekat belah tangan kiri boleh, tangan kanan pun boleh, tak ada masalah. So korang akan dapat satu extra part tangan macam ni untuk pegang weapon dia mantap. Sekarang kita beralih kepada aksesori untuk Ultraman Evo 3 Ini dia base dia, korang tengok efek dia lawa gila guys. Ini macam api ke apa, saya tak tahu nak kata apa, tapi efek dia lawa gila, warna ungu macam ni dengan base dia macam biasalah. Pasal ada tempat untuk tapak kaki dia, figure dia letak kat situ. Dan benda ni korang boleh adjust dia sebenarnya ada satu lagi batang yang panjang tapi saya tak pasang. Tapi memang overall korang tengoklah detail dia, base dia lawa gila guys. Kalau letak figure dia dekat sini, memang handsome habis lah. Good job lah Keyplay. Seterusnya korang akan dapat ini dia, efek kosen untuk Ultraman Evo 3. Efek kosen pun dapat guys, bukan stain base dia Untuk efek dia memang nice juga. Korang tengok dekat sini, warna ungu macam ni lah lepas tu transparent. So tak ada apa yang menarik sangat, tapi alhamdulillah lah, menarik juga sebab dia bagi kosen Memang aksesori dia banyak Lepas tu detail-detail dia korang tengok, memang lawa betul lah. Mantap. Dan yang terakhir korang akan dapat ini dia, spare tangan ataupun extra part tangan untuk figure Ultraman Evo 3 yang versi terbuka macam ni, untuk terbang ataupun untuk buat kosen lah. So memang mantap dia punya aksesori tambahan yang dibagi, memang saya rasa cukup banyak lah. So overall aksesori dan juga item yang dibagi memang saya sangat puas hati lah. Saya rasa memang berbaloi untuk korang beli dan memang berbaloi dengan harga dia. Aksesori banyak macam ni, figure murah, apa lagi korang nak. Saya boleh bagi rating untuk aksesori dia sebanyak
9/10 guys. Memang saya sangat suka dan saya rasa dengan harga murah yang macam ni memang sangat berbaloi. So inilah dia karakter utama untuk video kali ni, iaitu Ultraman Z Gamma Future dan juga Ultraman Evil 3, yang mana kedua-duanya handsome habis. Korang tengoklah, ya Allah, handsome gila guys. Okay, kita tengok detail dia satu persatu. Kita mulakan dulu dengan Ultraman yang dah lama saya target dan yang saya nak, iaitu Ultraman Z Gamma Future. Kemudian baru kita tengok detail untuk Ultraman Evil 3 So kita tengok yang Ultraman Z dulu. Ultraman Z Gamma Future. Okay, kita mulakan dengan bahagian kepala dan juga bahagian badan dia. Korang tengok, ya Allah, handsome gila guys. Oh, lama handsomenya. Ya Allah, korang tengok bahagian mata dia. Okay, bahagian mata dia yang pakai transparent macam ni. Korang tengok jari saya dia ada pantulan tau. Maksudnya warna silver dia tu berkilat ataupun yang metalik Korang tengok. Wih, lawa gila guys. Muka dia handsome gila. Ya Allah, macam dalam real life punya lah. Muka dia memang tak pelik langsung. Kemudian bahagian armor dia, handsome gila guys. Ya Allah, korang tengok detail-detail dia dekat situ. Okay, detail dia macam biasalah. Detail dia pakai painting je macam ni. Tapi okey lah kan guys, okey kan. Memang mantap gila, korang tengok. Ya Allah, semat gila. Kepala dia memang saya suka lah. Z Gamma Future ni kepala dia memang lawa habis lah. Okay, bahagian tepi dia pun ada lagi juga painting-painting sikit. Okay, memang lawa lah. Bahagian hadapan dia saya suka lah. Bahagian belakang dia kita tengok, okay, macam biasa, still kosong lah. Cumanya ada sikit penjok dekat sini sebabnya dia dah bersambung dengan armor dia bahagian hadapan ni. Tapi okey lah, maksudnya bahagian armor ni still dia colourkan. Dia tak tak berhenti separuh jalan kan, macam bandai. So saya sangat suka. Okay, bahagian belakang ni macam biasalah polos. Bahagian kepala ni pun full. Okay, dia punya cat semua nice. Korang tengok warna emas dia. Korang tengok warna emas dia. Okay, saya pun perasan warna emas dia metalik guys. Korang tengok, nampak tak jari saya ada pantulan tu? Lama, handsome gila guys. Saya tak tahu nak kata apa, tapi memang Keyplay sangat-sangat bagus lah. Saya rasa memang dia dah buat kerja yang sangat-sangat bagus untuk Ultraman Z Gamma Future ni. Memang saya sangat suka lah bahagian kepala dia. Ya Allah, handsome betul. Okay, jadi dah lah, kita dah penat puji Ultraman Z. Jom sekarang kita tengok detail untuk Ultraman Evil 3 pula. Okay, ini dia Evil 3. Korang tengok, ini pun handsome juga. Korang tengok bahagian detail mata biru dia. Ya Allah, lawa gila guys. Bahagian kepala dia memang Keyplay ni pandai betul buat Memang tak rasa macam pelik, macam awkward ataupun ada macam bentuk-bentuk yang tak kena ke. Saya rasa bahagian kepala dia setakat ni Keyplay memang dah sangat-sangat buat kerja yang sangat bagus Korang tengoklah bahagian kepala dia. Ya Allah, lawanya. Lepas tu bahagian silver ni macam metalik juga. Korang tengok bahagian jari saya ada pantulan ada pantulan dekat situ. Korang tengok. Ya Allah, handsome betul guys. Memang nampak ganas lah Ultraman Evil 3 ni. Korang tengok detail dia. Okay, walaupun bahagian badan dia macam biasalah, still pakai pen ataupun cat sahaja. Okay, printing macam tu. Tapi okey lah, dengan harga yang murah macam ni korang dapat kualiti bagus. Korang tengok muka dia. Bahagian tangan ni pun ada lagi printing dia. Bahagian tepi kosong, bahagian belakang pun kosong. Tapi Alhamdulillah dekat bahagian armor ataupun torso ni ada dia punya cat lah. Okay, macam biasa. Bahagian kepala full. Tapi korang tengok detail dia. Ya Allah, handsome habis lah. Kalau kita banding dengan sebelah ni. Wih guys, handsome betul ni guys. Korang tengok. Wih, semat gila guys. Saya tak tahu nak kata apa kan. Saya memang suka lah bahagian mata yang transparent ataupun clear part macam tu. Korang tengok. Handsome habis lah dua orang ni. Okay, jadi untuk detail dia saya sebenarnya tak ada apa yang saya nak komen dan saya nak komplain kan. Okay, bahagian cat belakang ni biasalah saya rasa benda tu dah jadi kebiasaan saya pun dah macam dah tak kisah dah. Tapi yang penting bahagian muka dia, korang tengok dia punya bahagian kepala tu, sculpting dia memang sebiji macam dalam real life Jadi saya sangat puji lah Keyplay untuk bahagian dia punya kepala. Dan untuk body dia pun saya rasa macam ada improve sikit lah. Saya rasa bahagian perut dia ni macam tak terlalu kurus Sekejap saya cuba ambil Ultraman 3 yang versi sebelum ni, yang Vonudio. Sekejap saya compare kan. 2000 years later.
Okay guys, kalau ini kita bandingkan dengan Keyplay volume yang sebelum ni. Okay, ni Ultraman 3 yang volume 2 dengan Ultraman Evo 3 volume yang kelima. Okay, sebenarnya perut dia sama je. Okay, perut dia still sama lah, tak ada apa perubahan lah. Saya ingatkan saya nampak macam yang Evo 3 ataupun volume kelima ni perut dia ataupun bahagian perut lah kan. Bahagian perut dia memang nampak macam lagi besar daripada yang volume 2 ataupun volume yang sebelum ni. Tapi actually sama je guys, okay, tak ada perubahan lah untuk bahagian perut dia. Tapi saya memang tak kisah lah guys kalau kurus ke apa ke, orang nak kata Keyplay ni macam tak makan ke Ultraman ni kan. Saya tak kisah guys, sebabnya saya rasa Keyplay ni dia ada satu ciri khas dia sendiri, dan dia punya figure tu design dia macam ni. Saya boleh katakan ini adalah ciri ikonik ataupun ciri khas Keyplay. So saya harap diorang teruskan lah body yang macam ni. Dan yang paling penting, figure dia ni sebenarnya untuk untuk pose untuk buat posing-posing yang ekstrim. Jadi memang kalau body dia nampak kotak-kotak macam ni, tapi sebenarnya dia punya function ataupun artikulasi dia memang sangat bagus lah. Okay, style pula korang tengok 3 dengan Evo 3 ni dua sebelah kan. Okay, jadi untuk overall, saya boleh bagi rating untuk kedua-dua figure ni. Okay, memang setakat ni saya rasa Ultraman Z ni paling smart lah. Okay, yang pernah saya beli untuk Ultraman Keyplay, saya rasa Ultraman Z Gamma Future ni, kepala dia ni memang paling smart lah. Korang tengok lah dia punya lawa betul lah. Okay, dah lah panjang pula video dia kan kat bahagian ni. So untuk detail dia, saya bagi kedua-dua detail dia dengan rating ataupun skor yang sama, iaitu 9.5/10 guys. Memang detail dia lawa gila lah. Mantap lah. Saya memang tak tahu kata apa lah. Memang Keyplay dah buat kerja yang sangat bagus lah. Okay, jadi jom kita tengok ke bahagian artikulasi pula. Okay, untuk artikulasi ni saya pakai Ultraman Evo 3 sebabnya kalau yang Ultraman Z Gamma Future ni dia ada armor dekat bahagian bahu dia, so agak terbantut dan agak mengganggu nanti dia punya artikulasi. So kita pakai yang Evo 3 supaya lebih leluasa lah. Kita mulakan dulu dengan artikulasi di bahagian kepala Okay, macam yang korang tengok, muka dia memang smart guys. Kita tak boleh kata apa, muka dia memang smart. Okay, kita tengok artikulasi bahagian kepala dia. Macam biasalah kalau Keyplay ni korang tak perlu risau, nampak bahagian kepala dia memang nice lah. Mendongak pun jauh, menunduk pun jauh guys. Dia punya menunduk tu korang tengok ke kiri tak ada masalah. Tak payah ke kiri kanan ke 360 darjah ke, memang tak ada masalah. Boleh goyang-goyang macam ni lagi. Memang mantap, bahagian kepala dia memang sangat nice. Kemudian untuk bahagian torso dia, bahagian dada ni pun artikulasi dia nice. Boleh 360 darjah tanpa ada masalah. Korang tak perlu risau. Boleh goyang-goyang macam ni. Pinggang ni pun ada artikulasi. Boleh goyang-goyang macam ni. Boleh ke kiri, boleh ke kanan. Bahagian bahu dia boleh mendepa secara sempurna macam ni. Okay, tak perlu risau. Kemudian ada bicep swivel dekat sini. Korang tengok ada bicep swivel. Okay, bolehlah korang rotate-rotatekan bahagian bicep dia ni. Okay, nampak ada bicep swivel. Kemudian untuk bahagian siku dia pun jangan risau, memang full. Okay, memang pakai double joint, so dia punya tekukan tu memang full dan sangat sempurna. Bahagian tangan dia ni, pergelangan tangan pun ada artikulasi. Okay, korang jangan risau lah, memang artikulasi dia best. Korang tengok, boleh rotate lagi, cabut. Okay, boleh rotate atas bawah, boleh pusing-pusing. Memang nice lah artikulasi dia. Untuk bahagian kaki boleh split. Okay, boleh split sempurna macam ni. Korang nampak? Boleh split sempurna macam ni. Kemudian ada juga tight swivel dekat sini. Bahagian lutut pun tak perlu risau, memang dah double joint, so sempurna. Tekukan dia sampai ke belakang macam ni. Boleh menendang sejauh ini sempurna nampak? Menendang dia sempurna sejauh ini. Boleh ke belakang pun sempurna macam ini. Kemudian ada juga artikulasi di bahagian kaki. Boleh ke bawah macam ni, boleh ke atas, boleh ke kiri, ada pivot, ke kanan pun boleh. Rotate pun lagi lah, tak ada masalah. Kemudian untuk bahagian bahu tadi saya lupa nak rotate. Okay, untuk rotate dia pun tak ada masalah guys. Okay, nampak? Kalau cabut je, pasang je, tak ada masalah. Okay, so overall memang lawa gila. Artikulasi dia pun memang sangat best untuk korang mainkan. So macam yang korang tahu lah, memang kalau Keyplay ni artikulasi dia memang boleh buat posing-posing yang ekstrim. Dan memang tujuan Keyplay ni buat figure dia memang untuk korang posingkan figure dia. Okay, korang tengok, sekejap je saya posing dah smart guys. Okay, saya dah kata Keyplay ni dia punya artikulasi memang untuk stylish. So korang jangan risau walaupun dia kurus ke apa, tapi tujuan dia memang sampai, iaitu untuk posing. Okay, untuk buat posing-posing yang stylish, yang ekstrim. Dan bila korang posing tak nampak pelik pun guys, walaupun dia kurus ke apa kan. Nampak?
Handsome lagi ada lah. Okay, jadi untuk overall artikulasi dia korang tak perlu risau lah. Kipling ni memang sangat padu. Cuma korang kena hati-hati lah, jangan main kasar-kasar sangat sebab takut patah kan. Sebabnya yelah, kualiti plastik dia kalau compare dengan Blokis memang dia kalah lah. Blokis lagi bagus. Tapi untuk artikulasi dia memang sangat best. Saya sangat suka. Saya boleh bagi rating artikulasi dia memang tinggi lah, 9.5 juga per 10 guys. Ini baru betul figure, baru mainan yang korang boleh mainkan sepuas-puas hati korang lah. Handsome gila guys. Okey, jadi kita dah sampai di akhir video. Jadi macam biasa, kalau di akhir video saya akan bagi rating dan juga skor untuk figure yang saya review kali ni. So, untuk Keyplay volume yang kelima, Zero Infinity Edition Ultraman Z Gamma Future dan juga Ultraman Evil 3, adakah berbaloi untuk dibeli dan adakah saya recommended untuk korang beli? Jawapan dia, yes, sangat berbaloi dan sangat-sangat saya recommended untuk korang beli. Cubalah korang tengok sendiri betapa handsomenya Ultraman Z Gamma Future dan juga Evil 3 ni. Saya tak kisah orang nak kata apa, Keyplay kurus ke, Keyplay punya proporsi badan macam komik ke apa, saya tak kisah. Apa yang penting bagi saya, figure dia sesuai untuk saya dan saya rasa cita rasa saya kena untuk Keyplay ni. Jadi untuk badan kurus ke apa, bagi saya itu bukan masalah utama lah. Apa yang penting dia punya artikulasi bagus, lepas tu detail dia mantap. Apa yang lagi penting muka dia nice. Semuanya pada pandangan saya tak ada masalah untuk Keyplay ni. Aksesori pun banyak, harga pun murah. Apa lagi korang nak? Memang sangat-sangat berbaloi lah untuk korang beli Jadi kalau korang fans Ultraman Z dan juga fans Ultraman 3, korang boleh beli volume kali ni. Sebabnya volume kali ni memang sangat-sangat best dan sangat-sangat bagus lah. Okay, jadi macam biasa, kalau korang nak beli, saya share link dekat description ataupun dekat pin komen. So korang boleh tengok dekat situ dan korang boleh beli. Jadi untuk keseluruhan rating dan juga skor bagi kedua-dua figure ni Okay, untuk Ultraman Z Gamma Future saya akan bagi tinggi sikit rating dia berbanding dengan Evil 3. Sebabnya saya memang bias sikit untuk Ultraman Z Gamma Future ni. Sebabnya dia memang form yang saya suka dan saya rasa antara form di era Rewa yang terpaling cantik adalah antaranya Z Gamma Future lah. Okay, jadi pada pandangan saya, memang Ultraman Z Gamma Future ni salah satu form Ultraman di era Rewa yang terbaik lah. Jadi untuk Ultraman Z Gamma Future, saya akan bagi rating dan skor yang agak tinggi sikit berbanding dengan Evil 3, iaitu sebanyak 9.5 per 10 guys. Dan untuk Ultraman Evil 3, saya akan bagi rendah sikit tapi still tinggi. Saya akan bagi 9 per 10 guys. Jadi kalau korang pula macam mana, cuba korang komen dan korang bagi rating korang untuk kedua-dua figure ni. Korang rasa kena tak dengan cita rasa korang dan korang rasa korang nak beli tak figure ni? Okay, jadi kalau korang suka video ni, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. いいからどけっての。